Anissa kita baca bantahan pihak ahli sunnah terhadap hujah satu. Jadi sosok kita jawab ialah yang dinafikan oleh Allah melalui ayat 103 surah Al-An'am itu ialah melihat dengan mata kasar secara meliputi. La tudrikuhu, bukan la tarahu, dah. Bukan la tanzuruhu, dah. La tudrikuhul absar. Absar tu ni dah lah, mata kepala dah lah. Tapi adraka yudriku idrakan lain. Idrak lain, nampak, tengok, kelih, pandang lain. Apa Tuhan guna la tudriku? Situ. Ialah yang dinafikan oleh Allah melalui ayat Al-An'am itu ialah melihat dengan mata kasar secara meliputi. Dalam bahasa Arab panggil al-idrak. La tudriku. Itu yang dinafikan, sehingga dapat melihat hakikat Allah. Jadi kalau kita tengok tahu hakikat dia. Gitu. Adapun semata-mata melihat itu tidak dinafikan. Menafikan idrak berarti menafikan sesuatu yang lebih khusus. Tidak semestinya berarti dalam bahasa Arabnya kita la yastalzim menafikan ru'yah yang lebih umum daripadanya. Kalau saya menafikan tak ada, jalamah tak ada, jalamah tak ada. Dan jamu ni kan, jamu kita ada atas meja ni ada macam-macam kuih. Jalamah tak ada. Tak ada siapa buat mari jalamah. Apakah dengan saya menafikan adanya jalamah itu berarti menafikan semua kuih yang lain tidak ada? Tak kan? Jalamah semacam kuih. Bila kita kata waktu tak ada, bukan bermakna kita kata hak lain-lain, onde-onde, teri mandi, gapo tak ada. Tidak semestinya begitu. Nafikan so daripada sekian banyak. Nafikan idrak, bukan nafi melihat. Situ dia pakai idrak dengan makna melihat. Lain. Idrak bukan dengan makna melihat. Ini makna menafikan yang khusus. Tidak semestinya berarti menafikan yang umum. Begitu. Sebab kita kata dalam kelas kita ni orang apa kita tu? Orang Afrika tak ada. Misalnya kita kata orang Afrika tak ada. Jadi apakah itu berarti saya menafikan semua orang bangsa-bangsa lain pun tak ada dalam kelas ni? Tak kira lagu tu ada ni ramai gini pun ni. Tak. Ya, saya nafikan orang Afrika. Tidak semestinya apabila kita menafikan orang Afrika bermakna kita menafikan semua orang. Orang panggil orang tu tak ada berlaku. Tak kira lagu tu. Jadi bila menafikan yang khusus orang Afrika, salah satu orang juga, jenis orang juga, kita nafikan waktu saja, bukan bermakna menafikan orang lain. Yang dinafikan oleh Allah di sini idrak, bukan ru'yah. Hak kita sabitkan itu ru'yah. Antara contoh di dalam Al-Quran ialah firman Allah ini, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bermaksud setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, nampak nampak satu sama lain, nampak sudah ada. Berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan ditangkap. Inna lamudrakun. Idrak. Situ. Ini kalau orang mengaji bahasa Arab dia taklah mudrakun. Itu idrak lah. Kita akan ditangkap. Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak. Yani kita tidak akan ditangkap. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, dia akan menunjuk jalan kepadaku. Ini Nabi Musa kan kena hamba ke tentera Fir'aun kan. Dekatlah pokok dia kata sudah dah lah. Masing-masing nampak dah tu. Ni nampak dia, ni nampak dah kan. Pokok dia berkata kita mesti dah lah sekali ni. Dah idrak. Nabi Musa menafikan. Hak dia nafikan tu gapo? Dah tu dah. Tengok dia tidak nafi, memang nampak dah. Tengok lain, idrak lain. Ni dalam ayat ni. Nak ceritanya perkataan idrak lain, perkataan ru'yah lain.
Ni dia kena tahu bahasa Arab lah. Tara'ah tu daripada perkataan mana. Asal dia ruyah lah. Dia tidak menafikan. Dapat lihat memang Tuhan sendiri kata nampak dah tu, nampak dia ni, nampak tu. Yang dinafikan idrak. Pengikut Nabi Musa kata dah lah, kita kali ni kena igaknya lah. Dah Nabi Musa kata. Jadi Nabi Musa nafi apa? Ya, dia nafikan idrak, mudrakun tu. Dia tidak nafikan melihat. Melihat tu memang nampak dah. Nafi warna. Lihat, walaupun kedua-dua kumpulan itu telah nampak satu sama lain, dengan arti telah pun ada ru'yah, tetapi idrak, perihal menguasai, tidak ada. Idrak tidak ada. Ia dinafikan dalam contoh yang lebih mudah. Waktu bahaya. Tapi kita nak ayat Quran itu kan, kita nak ayat Quran itu apa lagi lah juga. Nak ayat idrak dengan ru'yah di lain. Itu sudah jelas ada dalam Quran. Kalau contoh yang lebih mudah, mana? Apabila seseorang bertanya kita, adakah anda nampak langit? Bukankah anda mudah saja? Kita, bukankah dengan mudah saja kita berkata, ya, nampak? Kita kata gitu kan? Tetapi adakah nampak kita itu meliputi? Itu soalnya. Tentu sekali jawabnya tidak. Jadi nampak belakang lah gitu. Segala-gala orang atas langit. Nah sana kata nampak langit. Nampak lagu mana? Nampak lah, kita sekadar nampak. Nampak lain. Nampak secara meliputi lain. Yang Tuhan nafikan itu meliputi. Nampak. Hak tu kena terima. Memang nampak, tetapi sekadar yang kelihatan kepada mata kita sahaja. Tu nampak tu lah. Sekadar yang mampu dilihatnya. Jadi semata-mata melihat itu tidak dinafikan. Yang dinafikan hanyalah melihat secara meliputi. Selain itu, yang dinafikan oleh ayat berkenaan ialah dapat melihat di dunia ini. Ia tidak menafikan dapat melihat di hari kiamat dan di akhirat kelak. Itu jawapannya. Beza, dia guna idrak, dia bukan guna ru'yah dalam ayat tu. Yang kita kata tak boleh tengok. Tak boleh tengok lagu mana. Ini berapa banyak? Kita kata, jadi kalau tengok tu, tahulah hakikat Allah semua. Tak tahu. Tak tahu habis. Tak tahu habis. Kita tengok satu orang, dia tahu dah. Tahu habis hakikat dia. Tak tahu. Kita sendiri pun kita tidak tahu siapa. Ruh kita, nyawa kita, cakap orang dah. Jadi hak duduk depan kita hakikatnya, kita nampak habis ke segala-gala hakikat dia. Dah. Begitulah orang mukmin possessor dapat melihat Tuhan, tapi dia tahu ke hakikat Tuhan? Dah. Tak tahu juga. Jadi habis tahu. Jadi kita kata lagu tu tengok apa dia. Apa yang kita tengok orang, kita nampak. Tak payahlah tengok orang perut dia lagu mana, segala orang sarah dia, lendai darah dia, nak dia. Yang pentingnya kita melihat dia, sudahlah. Mana kita nampak semua tu? Manusia pun kita tak nampak habis bagian dalam dunia ni. Pun kita boleh kata dah nampak dah kan. Jadi saya sebut lagu tu lah. Jadi itu bantahan kepada dalil ataupun habislah. Kemudian antara pengajaran dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, satu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat oleh orang-orang mukmin di akhirat kelak dengan mata kepala mereka. Mata kepala, bukan mata hati. Mata kepala. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelebihan dia sebenarnya akidah Islam lah, bukan dalam Quran ada. Tak ada kena guna Ahli Sunnah ke apa, tapi yang memperjuangkan benda ni setelah orang lain tolak, hak jaga ni Ahli Sunnah. Sebab tu jadi kita kata akidah Ahli Sunnah. Yang sebenarnya akidah Islam lah. Islam hak betul. Yang kedua, dalam melihat Allah itu, orang-orang mukmin tidak akan mengalami apa-apa kesulitan, kesukaran, kesesakan, kesamaran atau keraguan. Tak ada.
Semua mereka akan melihatnya dengan selesa dan jelas. Ini jelas. Dan inilah pengajaran hadis ni. Sebab tu dia banding dengan melihat bulan. Tidak melihat benda lain. Hak jadi berubuk, jadi tokoh-tokoh orang di pintu tu dah nak tengok benda dalam bilik ni dah. Nak tengok meja ni. Pintunya terhak, orang yang ramai mestilah bersesok-sesok kan. Mestilah bertolak-tolak jadinya. Tidak lagi. Tidak lagi. Melihat Tuhan itu tidak lagi keadaan. Ni kena pegang lah. Kena pegang. Tak ada kesamaran, tak ada sama, tak ada keliru. Jelas sungguh. Tapi jelas tak ada nak ayat. Payah juga lagu tu kan. Jelas pun tak ada ayat juga. Tengok dah, tak ada nak ayat juga. Ada kan hak dalam dunia ni pun kan, kita dapat tapi kita tak ada bahasa boleh ayat kan. Kalau lusuk terlajak lagu tu lah jadi. Kalau kita gembira terlajak, kita katakan tak ada bahasa, tak ada ayat nak menggambarkan perasaan suka hari ni dah misalnya kan, kita kata kan tak boleh nak ayat. Kalau ayat pun kata jijak juga kalau selagi dia tak rasa lagu tu dah. Itulah ulama-ulama kata man lam yaduk lam yadri. Siapa-siapa tak menguasai tak tahu. Sebab benda sedap makan sedap, dia kena rasa, kena tengok tak jadi nah. Dia kena rasa juga barulah tahu lagu mana. Lepas tu boleh kalau kita royak rasa, kita hanya boleh royak sedap tu lah. Nak perinci dia tak boleh royak kan, lagu tu ni benda dunia pun tak boleh nak royak dah. Hak melihat Tuhan dia kemuncuk nikmat dalam syurga boleh tengok tapi tak boleh nak royak. Nak kata serupa dengan kata benda tak akan serupa juga. Tu bendanya melihat Tuhan ni bagi kita lagu tu bukan melihat Tuhan ni jadi dia tu jadi sebuah makhluk dah ada. Lepas tu siapa ke dalam syurga pun gitu. Perumpamaan yang kita umpamakan dengan Allah termasuk tasbih. Maksudnya lagu mana? Perumpamaan yang kita umpamakan dengan Allah, mana Allah boleh dilihat jadi serupa manusia lah, serupa makhluk lah, berjisim. Tidak gitu. Walaupun kata boleh melihat bila kaif, tanpa kaifiat. Kita tak boleh nak kata sepondi tak boleh. Jadi sesok pun kita tengok dia tu dengan kita tak boleh nak kata enggak pun serupa ni tak ada serupa gitu. Tak ada serupa dengan Allah. Walaupun kita boleh tengok, dia tak boleh tengok. Bila boleh tengok pun kita tak akan kata dia serupa dengan dia serupa salih. Tak boleh kata juga. Cuma sekadar boleh lihat lagu mana tak tahu. Tapi tentu dia tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai makhluk ni sampai bila-bila bukan sekadar dalam dunia saja, pada dalam syurga pun tak serupa dengan makhluk.